Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rania Nur Iman binti Muhammad Iswandi Firdaus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Karak Setia, kod CEA 0059. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang bertajuk Garis Masa yang ditulis oleh Nur Izzahani. Garis Masa merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang tanggungjawab, komitmen, kasih sayang, persahabatan, pengorbanan dan banyak lagi. Mari saya ceritakan tentang watak utama novel ini. Watak utama novel ini ialah Azril Akil yang merupakan seorang doktor tentera pasukan khas Armada Laut Diraja iaitu Troy. Banyak pengajaran yang dapat dipelajari daripada watak ini. Antaranya, Azril Akil merupakan seorang yang tabah dalam kehidupannya. Hal ini dibuktikan apabila dia tabah ketika kehilangan kedua ibu bapanya yang tersayang sejurus dibangun daripada komanya selama 2 bulan. Dia dapat mengharungi seluk-beluk hidupnya dengan baik walaupun perlu ditemani anggota kumpulan produknya. Walaupun mengambil masa yang lama untuk reda dengan pemergian kedua ibu bapanya dan kehilangan kelebihan yang dikurniakan, tetapi Azril dapat menemukan dirinya semula dan menjadi seorang yang lebih baik kerana percaya dengan ketentuan Tuhan yang telah ditakdirkan. Azril juga tabah ketika kehilangan ketua kumpulan yang begitu menyayanginya bak seorang adik kerana tewas semasa menjalankan misi. Selain tabah, Azril juga seorang yang bijak dalam pengurusan masa. Hal ini dikatakan kerana dia mampu untuk membahagikan masa kerjanya sebagai seorang doktor di hospital dan sebagai seorang tentera di pangkalan untuk menjalankan misi yang diamanahkan. Seterusnya, Azril juga merupakan seorang yang sering menolak pemikiran yang negatif dan percaya dengan garis masa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Kata-kata ini dibuktikan apabila dia terlepas penerbangannya ke London kerana menolong seseorang yang mengalami serangan strok di lapangan terbang. Azril tidak mengeluh maupun menyalahkan takdirnya kerana terlepas penerbangan ke London untuk menghadiri persidangan yang penting, malah berfikir secara positif bahawa ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. Apabila melihat berita akhbar, dia baru mengetahui bahawa pesawat yang sepatutnya dinaiki sebelum itu telah terhempas. Tanpa sedar, garis masanya telah ditentukan dengan sempurna. Kisah persahabatan Azril dan pasukan khas Armada Laut Diraja iaitu Troy juga patut dicontohi. Hubungan mereka yang bagai isi dan kuku patut dicontohi oleh ramai orang. Mereka sentiasa gelak ketawa bersama, menangis bersama, bersusah payah bersama mahupun menyelesaikan masalah bersama. Hubungan atau sikap seperti ini memang sepatutnya dicontohi dan menjadi pengajaran oleh ramai orang. Selain itu, watak wanita utama dalam novel ini iaitu Hana Nusaybah Lim. Hana juga merupakan seorang watak yang boleh dicontohi. Ini kerana Hana merupakan wanita Cina yang memeluk Islam selepas mendengar kisah-kisah menarik tentang Islam daripada Azril. Semenjak itu, Hana gigih mempelajari ilmu agama yang baharu walaupun sedang bertatih-tatih mengamalkan norma kehidupan yang baharu. Walaupun Hana telah memeluk Islam, tetapi hubungan dengan abangnya tetap saling sayang menyayangi. Di samping itu, Hana juga seorang yang tabah apabila perlu bekerja selama 7 hari 7 malam dalam seminggu sebagai seorang doktor di Royal Medical Care RMC kerana jadual kerjanya yang begitu padat. Selain tabah dan gigih, Hana juga seorang yang rajin melakukan kerja amal tanpa mengharapkan satu pembalasan. Hal ini dibuktikan apabila dia menjadi sukarelawan merawat rakyat Syria di negara tersebut yang sedang berperang.
Hana juga sukarela merawat mangsa-mangsa bencana alam di Filipina. Di samping watak utama, pelbagai peranan watak sampingannya boleh kita ambil contoh sebagai pengajaran. Antaranya, sikap ibu bapa Azril mewakafkan anaknya yang seorang doktor tentera kepada negara itu telah meluluhkan hati saya. Ini kerana Umi Azril telah kehilangan keupayaan untuk melihat, tetapi jiwanya masih menyayangi anak terunanya bagai menantang minyak yang penuh hingga mewakafkan anaknya kepada negara. Akhir kata, buku ini mempunyai pelbagai nilai yang patut dipupuk daripada pelbagai watak. Saya berharap agar orang ramai dapat mendalami buku ini dengan baik dan menghayatinya bak kata mutiara, tak kenal maka tak cinta. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di lain hari.